Okey. Cuba terjemah. Wa kadzalika. Dan demikian itulah Allah kata, ja'alna. Kami telah jadikan likulli nabiyyin. Kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh. Musuh tu daripada apa? Syayatin. Syayatin ni jamak kepada syaitan. Setiap nabi Allah kata, aku jadikan musuh. Ada musuh. Dan musuh tu ada dua jenis. Satu, syayatinal ins. Syaitan daripada kalangan manusia dan syaitan daripada kalangan jin. Tengok. Allah kata, wahai Nabi, aku jadikan untuk kamu ada musuh. Ada syaitan daripada manusia dan ada syaitan daripada jin. Kalau kita duduk tempat Nabi, dengar ayat ni macam mana rasa? Macam mana rasa? Takut. Allah sayang tak pada Nabi? Orang yang paling Allah sayang, Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah sayang, kenapa Allah jadikan khusus untuk Nabi ada musuh? Musuh pula ada jenis yang nampak. Manusia ada jenis yang tak nampak. Kita kalau sayang nak, kita begitu. Nak, Abah sayang pada anak. Jadi Abah ada upah orang untuk jadi musuh anak. Sayang ke tak? Sayang. Ataupun ketua polis beritahu, Udes, Ustaz ni ketua polis, ketua polis Kota Baru. Udes, saya dah upah 2-3 orang untuk jadi musuh Udes. Macam mana perasaan Udes? Boleh duduk diam tak? Tenang tak? Tak kan? Okey, musuh yang tua polis cakap dengan musuh yang Allah cakap, yang mana lebih dahsyat, yang paling bahaya? Tapi Nabi tenang tak? Kenapa Nabi tenang? Sebab Sebab bila bergantung pada Allah, selesai masalah. Bahkan sunnatullah, Allah sengaja jadi musuh untuk para Nabi supaya apa? Supaya Nabi ni jadi kuat dengan cara apa? Bila ada musuh, dia akan cari Allah. Bila dia cari Allah, dia akan jadi kuat. Yang tak ada musuh ni, yang jadi lembek ni. Lenggar kangkung je kan. Holak lambat apa semua. Relax je. Sebab apa? Musuh tak ada. Bahkan musuh dah jadi kawan dia. Maktan. Allah kata apa? Wa man ya'shu az-zikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu. Siapa yang lalai daripada Allah, daripada berzikir, daripada taat, Allah kata kami hantar untuknya seekor syaitan dan syaitan jadi kawan baik dia. Habis. Itu tanda Allah tak sayang. Bila Allah sayang, Allah jadikan musuh supaya apa? Supaya kita lagi banyak musuh, lagi kita cari Allah, lagi kita bergantung hanya kepada Allah, kita akan jadi kuat. Boleh Jadi nak musuh sikit ke ramai? Nak musuh daripada jin saja ke daripada manusia juga? Tak berani. Nak jawab pun tak berani. Okey. Antara syaitan jin dengan syaitan manusia, yang mana paling jahat dan paling bahaya? Jin. Jin ke manusia? Jin. Kalau jin apa dalil? Ini masalah cakap tanpa dalil lah. Kalau jin paling jahat apa dalil? Kalau tak ada ayat Quran ke, hadis ke, bagi dalil logik akal. Jin apa? Manusia? Okey, salah satu alau jin kita baca apa? Ada dalil kan? Dia boleh lari. Mungkin lari, mungkin tak. Tapi kalau orang jahat sebelah kita, kita baca Auzubillah minasyaitanir rajim. Dia lari tak?
Sebab tu syaitan manusia lagi bahaya. Kita tak lari dengan auzubillah.